kita pun kena faham diagnosa autism tu sangat validating you tau. Betul ke kanak-kanak je yang ada autism? Bila dah dewasa, orang dewasa tak ada autism? Bau ni kan didiagnosa pada umur 27. And ini bukan kerana ada apa-apa hal. Bau just say, I know I have it, saya nak proof, saya nak buktikan dia. You have the insight Yes, towards yourself I lah. know, I dah tahu sejak 22-23 tahun. Tapi masa tu informasi tak ada. Dan juga Malaysia pun kita tak really ada role model. Tapi bukannya saya nak attention tu, tapi saya nak break the stigma ataupun misconception tu. Salah faham tu. I melalui banyak isu pergaulan sosial, kawan, aku punya sensory issue, aku punya fix punya cara untuk buat benda. Orang tak nampak, oh Bau ni seorang yang suka mental health, yang suka tentang topik autisme. But tak ada orang nampak itu special interest tau. Tak ada orang yang nampak bahawa Bau boleh cakap mental health, boleh cakap tentang autisme 24/7. Itu minat saya. Tetapi orang kata okey kerana ini sesuatu yang you boleh buat untuk cari kerja, you seorang kaunselor berdaftar, it's okay, it's normal. So itulah yang saya sangat frust masa tu. Oleh itu saya nak dapat diagnosa tu. I nak pecahkan kesalahfahaman tu. Okay. And it can be from children ke besar jadi dewasa masih lagi autistic lah. Yeah. So that's why for adults it's possible to be diagnosed as autism, tapi mungkin terlepas pandang lah masa kecil kan. Betul. Kita pun kena faham diagnosa autism tu sangat validating you tau. Dia macam mengesahkan kesahan you sebagai seorang manusia yang hidup dalam dunia ini. Dan dia macam memberi makna kepada you. Dia kata, oh rupanya saya, ini bukan salah saya. Saya memang macam ni. Ada yang daripada kalangan kita, kalangan autistik yang apabila dapat diagnosis, dia macam membebaskan kita. You always wonder, selalu tertanya-tanya pasal diri sendiri. Betul. When you get the diagnosis, dia menjawab banyak benda tentang diri you. Tetapi ada juga autistik yang apabila menerima diagnosa tu memang breakdown lah. Memang fall into depression, grief yang teruk. Itu kita pun tak boleh nafikan lah. Memang ada kumpulan ni lah.